Di sebalik rupanya yang cantik, BioPure mengintegrasikan pelbagai teknologi seperti penapisan sedimen, penapisan karbon dan osmosis songsang ke dalam suatu sistem tunggal yang amat canggih untuk memerangkap bahan cemar berangkaian paling luas demi membekalkan kualiti dan prestasi tertinggi. BioPure menggunakan karbon tempurung kelapa organik, sejenis media yang amat tahan lasak dan mampu diperbaharui, yang mempunyai beratus ribu mikroliang dijalin di setiap butiran karbon yang halus. Karbon yang digunakan di dalam BioPure juga melalui suatu proses pengaktifan untuk memperluas kawasan pembukaannya dan kapasiti untuk mengurangkan bahan cemar. Apabila dibandingkan, butiran karbon yang biasa mempunyai kawasan pembukaan yang terhad untuk memerangkap bahan cemar. Apabila kawasan pembukaan yang terhad ini penuh, ia membolehkan bahan cemar kembali semula ke dalam air. Komponen dan teknologi berkualiti unggul BioPure memberi penapis karbon yang diaktifkan suatu kawasan pembukaan yang seluas kira-kira 100 lapangan bola sepak untuk memerangkap dan menahan bahan cemar. Penapis BioPure direka supaya lebih tahan lasak dan mempunyai kapasiti pengurangan bahan cemar yang 40% lebih tinggi daripada banyak penapis lain serta jangka penggunaan yang lebih panjang. Dengan keliangan 0,0001 mikron, membran ini berupaya untuk mengurangkan hampir semua bahan kimia termasuk logam berat, pepejal terlarut, TDS, bakteria, virus dan ion radioaktif. Pam tekanan air yang terbina dalam BioPure direka khas untuk mengatasi tekanan air yang tidak konsisten dan lebih rendah yang sering terjadi di negara-negara membangun. Pam tekanan tinggi ini meningkatkan keberkesanan membran RO dalam pengurangan bahan cemar dan memberikan penghasilan air tulen yang 4 kali lebih pantas walaupun di kawasan yang mengalami tekanan air rendah. Dengan mekanisme pengosongan automatik BioPure, tiada kebimbangan terhadap bahan cemar terkumpul di permukaan membran RO. Tekanan air dari pam mengalirkan air yang kuat menembusi permukaan membran selama 20 saat dalam setiap kitaran, lantas mengosongkan bahan cemar ke dalam air bilasan. Ini meningkatkan keberkesanan mesin dan melanjutkan jangka penggunaan membran RO. Osmosis songsang dianggap sebagai suatu cara yang terbaik di dunia untuk menyingkirkan bahan cemar di dalam air. Ia merupakan pilihan yang digemari oleh industri makanan dan minuman serta untuk pelbagai aplikasi yang memerlukan air berkualiti tinggi. Air paling tulen kini tersedia dalam 3 suhu, bersaiz compact, BioPure K400.